Kan? Cik Oli punya tagline. Kalau tak apa tu tak dapat ke RTM, pergi ke Taman Medan. Taman Medan. Ada di Taman Medan Blok 11, Desa Mentari 3. Cuba bagi alamat betul. Dia nak pergi ni. Desa Mentari 3 Blok 11. Bawah tu bawah flat tu kan, depan tu berhadapan dengan bas hijau, bas tu free. Setiap hari. Setiap Isnin hingga Jumaat. Satu Ahad cuti. Okey. Satu Ahad cuti. Okey ke ni? Kalau apa nak berasa nasi kuku yang betul-betul piau, power, sila datang tu. Kalau tak sedap, tak payah bayar. Itu je. Kita punya ni. Kata tak sedap. Kalau sedap bagi tahu kawan-kawan, datang lagi apa tu. Alhamdulillah, insya-Allah. Kedai taklah besar sangat kan. Boleh lah. Boleh Tak boleh. Okey. Okey, terima kasih Jolly. Bye. Bunyi sikit Ham. Allah, dapat 3 kali. Ini semua tokek-tokek belakang ni. Dahsyat dia. Ni Din Patin dia. Kau buat bisnes apa selain daripada kameraman? Kau cerita sikit. Saya sekarang ni sedang mengusahakan tanaman nenas MD2. Oh, siapa-siapa nak Sekarang ni saya dah nenas, tanam. dah ada hasil dah? Sekitar 3 ekar. Jual dalam 35,000 pokok. Masya-Allah. Nenas. InsyaAllah bulan 2 ni InsyaAllah ibu hasil lah. Dah ada market ke belum? InsyaAllah dah ada beberapa. Dah ada market kan? Tapi kalau orang nak beli sikit-sikit boleh juga kot. boleh jual, saya jual. So boleh boleh pikat lah. So boleh contact Cik Din lah. Okey. Saya nak contact macam mana? Boleh bagi ke nombor telefon? Saya Din Patin kat Facebook. Din Patin Facebook. Okey. Kawan-kawan lama semua ni. Dah lebih 30 tahun kami dalam bidang Bagus. daripada aku dulu biasalah ada remoh dah boleh tiup. Sekarang nak tiup tak ada. Aku dah kurang rambut dah. Tapi itulah perubahan. Tak apa pun nanti kita sihat. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Amin. Okey ini juga kawan-kawan lama ni. Tu dia. Okey. Ini kan kawan Cik Oli.